Hello guys, hari ni kita nak pergi Lumut. So daripada rumah kita dekat Kuala Lumpur, kita nanti nak pergi Ijok dulu, lepas tu kita terus pergi ke Lumut. So tengok boleh tak kita sampai Lumut dengan satu kali charge je. Kita start perjalanan dengan 100% bateri. Okay guys, sekarang kita dah sampai Johor. Lepas tu kita ambil adik-adik, dah makan lunch. Sekarang kita nak gerak pergi Lumut. Hai, Alhamdulillah kita dah sampai. Lumut JT tu dalam 4 km. Sekarang kita dekat Ion Sri Manjung. Jadi kita bateri ada lagi 33%. So daripada KL sampai ke Lumut, kalau nak pergi Pangkor tu tak ada masalah lah. Tak perlu charge di tengah jalan. Dekat sini jangan risau, ada tempat charging dia dekat Ion Sri Manjung ni lah, dalam 4 km daripada Lumut. TMB Electron. So kita nak top up sini lah supaya nanti nak balik KL dah tak payah charge. Korang, kita orang dah sampai Lumut dah. So mission kita nak drive daripada KL pergi Lumut tanpa charge berjaya.